menunjukkan ialah menunjukkan bahawa bagi parti pembangkang ini masalah negara. Ini masalah kerajaan, ini masalah UMNO. Itu sebab tadi kita dengar, ini sebab tabik semua salah negara. Yang umat kena faham, tidak akan wujud negara kalau tidak ada masyarakat. Tidak akan wujud masyarakat kalau tidak ada keluarga. Tapi masalah gini, kita kena faham, dia bermula daripada keluarga. Saya ni Dr. Lolok pun boleh setuju dengan saya dalam Islam. Berkata bermula daripada keluarga. Sebab itu kita buatlah kempen apa pun. Kita buatlah kempen apa pun. Budi bahasa ke, dadah ke. Kalau individu, kalau keluarga tidak peka dengan apa yang kita buat, tidak akan berkesan. Sama juga, contoh paling senang yang berhormat ialah contoh kempen pendidikan. Kalau kata kerajaan bagi guru yang terbaik, kempenlah all out. Tetapi kalau ibu bapa tak ambil kisah dengan pendidikan anak-anak dia tak boleh maju. Kalau anak dia tak boleh maju, boleh salah kerajaan. Jadi ini masalah dia. Bila tak boleh maju, ini salah kerajaan. Baik, Dr. Lolok. Saya bersetuju ya dengan kedua-dua ahli panel kita apa yang diperkatakan ya. Tapi kita seperti saya katakan tadi, kita lihat punca penyakit ni. Punca penyakit saya kata keruntuhan akhlak masyarakat itu sendiri. Keruntuhan akhlak termasuk ya masalah rasuah dan sebagainya. Jadi kita tahu masalah implementasi, masalah pelaksanaan, bukan masalah peraturan yang tadi ni. Dan kita tahu dalam beberapa bulan yang lepas ya, kita dikejutkan bagaimana di dalam pusat serentis sendiri, dan ini sebenarnya bukan rahsia tapi merupakan rahsia umum. Dalam pusat serentis, dalam lokap polis, dadah beredar, boleh tanya yang ada kat sini ni. Dadah dia beredar dan diedarkan dalam pusat di mana sepatutnya penguatkuasa itu lebih amanah. Kenapa ini berlaku? Pada saya ini puncanya adalah rasuah. Ya, rasuah kerana ada pemimpin-pemimpin penguatkuasa yang tidak amanah. Saya with due respect seperti orang seperti Datuk Noh yang memang dia kata dia bekerja kuat. Due respect kepada penguatkuasa yang memang bekerja kuat. Tapi bagaimana mereka yang tidak amanah? Masalah rasuah di negara kita ni mencetuskan pelbagai gejala penyakit yang lain. Tuan-tuan bayangkan ya, seluruh penduduk Malaysia ya, rakyat Malaysia. Kita ada ya ahli parlimen yang merupakan pesalah politik wang, pesalah rasuah. Kita ada ahli Dewan Undangan Negeri yang merupakan pesalah politik wang, pesalah rasuah. Apa lagi pilihan kita di sini? Baik, Dr. Lolok. Cuba kita khususkan kepada apa yang kita bincangkan malam ini tentang soal dadah. Ini nak suka jawab pun saya boleh jawab kalau boleh diizinkan. Tapi tak apa, kita tumpukan kepada soal yang kita cakapkan. Selain daripada kita cuba mencari penyelesaian, ya, kita cuba menggunakan segala akal dan peruntukan yang ada. Kita juga membabitkan kumpulan-kumpulan NGO. Kita ada pemadam, kita ada pengasih, dan ada 69 pengusaha pusat pemulihan persendirian, ya, yang disebut sebagai PPP ni. Ini pembabitan rakyat yang saya fikir cukup prihatin untuk menyelesaikan masalah kita. Yang berhormat, tak cukup lagi kah perkara itu? Ya, kita memang menghargai usaha yang dijalankan oleh NGO. Mereka mengadakan pusatnya sendiri. Tetapi apakah peranan kerajaan dalam perkara ini? Adakah kerajaan memberikan peruntukan yang mencukupi untuk memberi sokongan kepada NGO-NGO ini? Adakah kerajaan sudi menjemput DAP dan PAS ke dalam pemadam, jawatankuasa pemadam, peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat daerah? Kerajaan tidak sudi. Baik, itu dia masalahnya. Jadi tak sampai mesej daripada DAP, mesej daripada PAS, dari pembangkang dan NGO tidak sampai pada kerajaan. Sebelum saya minta Datuk Noh jawab. Saya belum cakap dari banyak jawab. Saya nak tanya satu soalan je. Saya nak tanya satu soalan yang muat. Apakah DAP ada satu badan khusus menangani soal dadah ni, walaupun kita tahu misalnya tumpuan kepada orang Cina pun ada lebih kurang 5,255 orang, ya, yang terbabit dalam dadah. Adakah DAP ada satu jawatankuasa khas menangani soal dadah ni? DAP adalah sebuah parti pembangkang. Kalau kerajaan sudi melibatkan DAP, sudah tentu DAP akan bukan jawatankuasa untuk menyertai kerajaan. Soalan saya ialah apakah DAP ada satu jawatankuasa anti dadah dan sebagainya lah, bentuk yang seperti itu? Kalau Datuk Noh sudi bawa jawatankuasa DAP bersama beliau, seperti dia bawa Puteri UMNO, kita akan tubuhkan jawatankuasa demikian. Tapi dia tidak, dia cuma bawa Puteri UMNO saja yang pergi. Saya nak beritahu dia. Itu sebab tengok. Saya nak beritahu yang berhormat. Okeylah kalau saya bawa Puteri UMNO apa. Yang berhormat tahu tak? Yang paling ramai sekali terlibat ni ialah golongan remaja. Habis nak suruh nak balik ke Siang. Siapa nak balik ke Siang cakap? Kita kena bawa Puteri UMNO. Kita bawa dengan pemuda UMNO. Ini yang berhormat. Yang berhormat. Malam tadi bila kita pergi ke disko-disko. Kita bawa pemuda UMNO. Kita bawa Puteri UMNO.
kita bawa. Sebab ini mereka yang boleh faham masalah remaja ni sesama muda. Kalau bawa pemuda DAP saya akan serta. Baik, kita Saya boleh bawa. Tubuh dulu apa ni biro anti dadah DAP dan kita bawa lah. Boleh tak kita putuskan begini? Boleh tidak DAP tubuhkan satu biro anti dadah ni sendiri? Tidak ada masalah. Baik, kita akan berhenti rehat sebentar. Dan selepas ini kita akan sambung semula. Bila anda mencipta sesuatu yang baru, lindunginya, patentkan mereka cipta anda dan daftarkannya sebagai harta intelek. Saudara penonton yang saya hormati sekalian, kita bersama-sama dengan 4 orang tokoh, Datuk Haji Noh Umar, yang berhormat Teng, Dr. Luk Ghazali dan Profesor Dr. Mahmud untuk membincangkan isu mengenai dadah sebagai musuh nombor 1 negara dalam siri program debat perdana mengenai dadah ini. Dan kita akan melanjutkan perbincangan ini. Saya nak minta komen daripada Profesor lah. Ya. Kalau kita perhatikan dari segi jumlah usia lah, ya, usia yang terbabit ni, ada pada peringkat yang kita lihat selain daripada yang paling banyak tentulah daripada umur 19 hingga 39 tahun, ya. Ini jumlah yang paling ramai. Tetapi apa yang menyedihkan ialah ada petanda yang kanak-kanak yang berusia di antara 13 ya, tahun sudah mula terbabit dengan dadah, 13 hingga 15 tahun. Dan berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh agensi anti dadah negara ini, dari Januari hingga Disember ada 105 orang penagih atau 0.28% adalah kanak-kanak berusia di antara 13 hingga 15 tahun. Apa komen Profesor dalam perkara ini? Memang agak menyedihkan. Tapi kalau kita lihat pada statistik dunia sekalipun, hampir ada 1% yang berada di bawah umur 15 yang terlibat dengan dadah. Tertakluk kepada banyak manakah pengaruh yang berlaku daripada persekitaran ke atas individu itu. Kita perhatikan yang anak-anak ni kalau dia terlibat dengan dadah, yang pertama sekali kita lihat dia punya role model itu tidak ada. Role model daripada keluarga tidak wujud, lantaran itu mereka beralih kepada rakan-rakan mereka untuk menjadikan role model. Dan dari sini mereka akan terlibat dengan merokok dahulu seperti saya katakan tadi, dan kemudian mungkin dadah-dadah yang jenis ringan. Kalau ada yang mencuba alkohol, ada yang mencuba marijuana, sebelum mereka sampai ke umur katakan pertengahan remaja, mereka akan diperkenalkan kepada dadah yang berat. Masalah yang kita lihat di sinilah, apabila anak remaja ni terlibat dengan dadah, tidak ada semacam satu sistem yang boleh membantu mereka. Yang ada sekarang ini ialah menghantar mereka terus kepada program pemulihan. Tetapi dia punya co-dependent, bermakna mereka yang terlibat sama-sama dengan anak-anak ini tidak dapat kita bantu. Bagaimana dengan keluarga mereka? Bagaimana dengan persekitaran mereka? Ada kajian yang kami lakukan di peringkat utara, kita dapati bahawa sebilangan anak-anak yang banyak terlibat dengan masalah sosial, bukan dadah saja, adalah dari kalangan mereka yang kurang didikan agama, yang tidak kuat dia punya perhubungan keluarga dia, yang komunikasi keluarga dia berada dalam keadaan yang terbantu. Jadi macam mana dengan co-dependent? Kita bukan hanya lihat pada penagih ataupun mereka yang terjejas, tapi pada mereka yang sama-sama terlibat dengan masalah ini. Kita akan berikan peluang kepada para penonton di auditorium perdana RTM ini untuk mengemukakan sebarang soalan. Saya akan berikan peluang untuk saudara semua bertanya. Kita mulakan dari sebelah kanan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Silakan. Ya, tolong sebutkan nama. Dan kalau boleh soalan yang ringkas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasman bin Anwar daripada Tanjung Karang. Saya ingin bertanya, apakah punca-puncanya terjadinya gejala dadah? Baik, terima kasih. Dari sebelah sana kalau ada satu